Mensuci hening dosa, setahun menghilang, sekarang menjelang hari yang bahagia. Selamat Hari Raya, selamat Hari Raya Aidilfitri mulia. Ampun maaf dipinta, mensuci hening dosa, seruan kita untuk semua. Selamat, selamat, selamat Hari Raya. Alhamdulillah. Ini nyanyi raya je ni. Hari lain tak nyanyi kan. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Inilah kemeriahan Hari Raya Aidilfitri yang dirasakan di Tanah Suci, khususnya bagi mereka yang menyambut Aidilfitri di Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah. Apatah lagi kalau tuan-tuan sekiranya mengambil umrah lazimnya akhir Ramadan kan. Akhir Ramadan akan merasai 1 atau 2 Syawal di sini. Mungkin di Malaysia kita dengan penuh warna-warni, lepas tu pergi mengunjung rumah sanak saudara dan sebagainya, rumah ayah dan bonda, memohon keampunan, minta maaf. Hari di mana hari wanita mengaku salah kan, hari raya kan. Kan dia perempuan tak pernah salah, hari raya dia mengaku salah kan. Itu kemenangan hari laki. Hari raya Aidilfitri ni hari kemenangan bagi laki. Minta maaf bang, ampun. Sekali tu je lah setahun. Tahun depan pula. Tahun depan pula. Ni orang sini ni, Afrika ni ya. Okay, baik. Okay. Jadi insya-Allah tuan-tuan, insya-Allah hari ini kita akan pergi terus menuju ke Arafah ya. Diawali dengan Arafah, terlalu kota Mekah Al-Mukarramah. Daripada Arafah kita akan turun, semua sekali turun ke Jabal Rahmah insya-Allah. Ya, hari ini tidak terkecuali, semua orang wajib turun. Biasanya kalau grup-grup lain, siapa nak turun, turun. Tak nak turun, tidak labas. Kan? Itu grup lain. Grup KU31, semua wajib turun. InsyaAllah saya bagi tahu kat pemandu bas, berhenti tempat paling hampir dengan Jabal Rahmah itulah ya. Supaya kita boleh jalan kaki kurang daripada 150 ataupun 200 meter lah. Tidak ada lagi ya. Dulu kalau tuan-tuan datang umrah dahulu 2016, 2015, depan-depan Jabal Rahmah dia parking. Kan Jabal Rahmah tu depan-depan parking. Itu dulu kan, dulu punya cerita. Sekarang dia suruh parking 500 meter daripada Jabal Rahmah. Jauh kan. Kena peak season 1 kilometer dia suruh parking jauh. Tapi memandangkan umrah Syawal ni rasanya tak ramai sangat orang kan. Nampak gaya kita harap pun lapang aja kan. Tak macam Ramadan kan. Waktu sekarang ini mimpi jemaah suruh nak pergi ziarah ni, belum balik, belum keluar masjid lagi ni. 7 suku macam ni tak keluar masjid lagi, jam, zahmah. Itu penangan Ramadan. Kalau Ramadan biasanya saya minta jemaah kumpul di lobi 7.30. Di lobi 7.30. Kat sini pukul 8. Yang ini 7 pagi, sini 7.30. Itulah kurang lebih tuan-tuan. Percaturan nak kena tengok pada masa dan juga season yang kita bawa. Habib, nantazir kamar Nuhdas wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana dalam fatrah dakwah baginda Nabi, semalam kita dah tengok dah tempat di mana Nabi mendapat wahyu yang pertama dan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai akhir ayat. Kemudian Nabi ditabalkan menjadi Nabi dan Rasul sekaligus. Apabila Rasulullah ditabalkan menjadi Nabi Rasul, itulah tanda akhir zaman telah bermula. Hari ini orang kata istilah akhir zaman. Ini bukan akhir zaman sekarang ni, akhir zaman tak. Nabi itu diutus, dia tu sendiri sebagai penutup Nabi Rasul dah bermula dah. Yang disebut sebagai fatrah akhir zamannya. Bermakna kita ni tuan-tuan, kita ni direzekikan tuan-tuan, direzekikan oleh Tuhan. Kita hidup di era hujung-hujung usia dunia. Dunia ni di hujung-hujung usia dah. Kalau kita lihatlah tuan-tuan, di sudut sains, ni cerita pasal sains kalau ada yang minat sains kan. Dahulunya alam semesta ni tak ada apa-apa lah ya. Tak ada apa-apa, hanya ada Tuhan semata-mata. Tapi kehendak Tuhan menjadikan makhluk.
maka dia berkehendak untuk menjadikan malaikat, menjadikan syurga, neraka, menjadikan alam semesta yang tiada berpenghujung ini. Alam semesta kita tuan-tuan tidak ada penghujungnya. Kalau kita lihat hari ini satelit yang paling jauh ataupun ialah yang manusia pernah hantarlah, Voyager, Voyager spaceship tu dah melepasi Pluto. Dah melepasi Pluto. Kononnya nak tengoklah sampai mana ke hujung dunia ni. Belum keluar lagi daripada Bima Sakti ni, belum keluar. Baru sampai hujung Pluto, baru nak sampai keluar daripada satu titik daripada galaksi Bima Sakti kita ni. Nak cerita bukan main keluar. Itu spaceship telah berlayar lebih daripada 20 tahun dah. 20 tahun dah sampai Pluto dah. Belum keluar lagi sempadan alam semesta tak mana lah. Tiada Pluto. Begitulah luasnya kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala mencipta alam semesta. Memang betul kan, dahulunya tidak ada apa-apa, namun kehendak Tuhan menjadikan alam ini daripada satu zarah kan. Disebut sebagai atomik kan. Daripada situ meledak yang disebut sebagai apa? Big Bang kan. Ni Big Bang kan. Siapa yang belajar saya tahulah ni. Kan Big Bang Theory. Big Bang Theory ini bukan akidah kita. Awak percaya, kita tak percaya Big Bang Theory itu terpulanglah. Tapi Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, sesungguhnya telah kami jadikan alam semesta ini, bumi dan langit melekat. Fafataqnahuma, kata Allah. Kami yang telah memisahkan sempadan antara langit dan bumi. Fafataqnahuma, kami yang pisahkan antara langit dan bumi. Rupa-rupanya langit dan bumi dahulunya melekat, dengan kehendak Allah Ta'ala meledak yang disebut sebagai Big Bang itu, menghasilkan nebula yang banyak dalam alam semesta. Nebula asap-asap yang terjadi daripada ledakan Big Bang. Nebula tadi itu pula daripada asap-asap yang cerah itu menghasilkan gas helium dan hidrogen. Helium dan hidrogen menghasilkan bintang-bintang di langit, termasuklah matahari yang kita ada hari ini. Lihat matahari ini yang sebesar, kalau bumi ini nak disukai dengan matahari 1 juta bumi, satu matahari tu. Bumi ini kena 1 juta, baru samaan dengan 1 biji matahari yang terang. Ini adalah bintang yang paling kecil dalam alam semesta. Ada bintang yang jauh lebih besar. Lama kemudian wujudnya Bima Sakti ni, apa semua galaksi-galaksi ni akibat daripada banyaknya bintang yang berkumpul. Lama kemudian wujudlah pula sistem suria, dan akhirnya adalah bumi kita. Ni bersirikah saya ni akan bersirikah, mudah fahamnya macam tu lah. Maka disukat oleh manusia berapa usia alam ini. Maka mereka mengatakan bahawa alam ini berusia hampir 16.5 bilion tahun kan. Habis bumi kita ni 6.5 bilion tahun. Ni bumi ni 6.5 ribu juta tahun. Oh lama. Tua dah umur alam. Bumi ini pun tua dah umur. Macam mana manusia boleh tahu alam ni usia dia bilion-bilion tahun? Akibat daripada radiasi yang ditinggalkan dalam alam semesta. Kan? Kita pergi ke UKM, ada satu jurnal kan. Jurnal tu menyebut The Origin of the Universe kan. Boleh buka jurnal tu, ada kat UKM. Saya baca jurnal tu, The Origin of the Universe, cerita tentang sains bermula daripada alam ni apa semua ni. Walaupun ianya bukan akidah yang kita perlu percaya, tetapi Allah Ta'ala memberi manusia ni akal kan, untuk kita ni mengkaji. Itulah kelebihan manusia. Ada kajian yang dibuat, bukan seenak-enaknya maklumkan dunia ni tua, alam ni tua. Tak, ada sukatan yang dibuat. Dan akhirnya adalah makhluk yang Tuhan nak jadikan. Lama kemudian yang mendiami alam semesta ataupun bumi kita ini dengan makhluk yang bernama dinosaur kan. Dia orang suka tanya ni, budak-budak lah khususnya,
Ustaz, dinosaur tu betul ke ada? Kan? Ada tak? Ada tidak dinosaur? Ke ianya satu fiction saja? Dinosaur ada tak? Kan? Ya, dinosaur ni ada tidak tuan? Disebut oleh Syed Howard dalam tafsirnya, kitab dia Asas Tafsir. Tuan boleh cari kitab tu, ada terjemahan bahasa Melayu kan daripada Profesor Syed Howard kan, Asas fi Tafsir, menyebut tentang dinosaur ini betul kan? Dinosaur ini sahih. Memang ada dinosaur, dia bukannya fiction, bukannya cerita Ice Age, bukan kan? Dia memang muncul lah dinosaur tu, tapi telah pupus sekitar 65 juta tahun dahulu. Dan pupus dia. Sebab apa pupus? Sebab hantaman asteroid yang jatuh ke muka bumi, jatuh di Mexico tuan-tuan. Dia menghantam bumi ya dengan keluasan 25 km diameter. Oh, besar kan? 25 km meletup. Sekaligus menghasilkan 2000 megaton nuklear. Sekaligus dengan letupan itu habis kan, terbakar semua bumi ni. Bumi ini terbakar keseluruhannya. Pokok-pokok semua ranak, binatang semua mati, tertimbus daripada awan debu yang panas yang akhirnya memupuskan tamadun dinosaur. Ini bagus juga dipupus kan. Kalau keadaan pupus tuan, kita ni jenuh semayang dia kejar dinosaur kan. Jadi elok lah dipupus kan. Dipupus betul lah kan, untuk manusia macam kita ni pula wujud. Tengok cerita apa nama Jurassic Park kan. Oh, kalau hidup lah hamba Allah tu T-Rex hidup. Oh, jenuh kan. Tapi hakikatnya tak adalah hari ni lah ya. Tinggal fosil aja. Itu cerita semuanya CGI aja kan. Semuanya komputer sahaja kan. Jurassic World, Jurassic Park ni apa semua nak tunjukkan bahawa kalaulah kita hidup sezaman dengan dinosaur, macam tu lah manusia nak jual dinosaur untuk kepentingan diri dia, jual telur dia kan. Tiba-tiba dia bebas kat laut. Mandi laut kat audition tu. Mandilah kat audition. Woi, dinosaur keluar. Kan? Jerung pun takut hari ni tuan-tuan, hati-hati mandi kat audition kan. Takut ada krokodil kan. Ada buaya shark krokodil kan. Woi, bahaya. Woi, ya Allah. Saya tu risau kan. Mandi, kalau nak mandi betul, bawa anak-anak pergi mandi kolam sudahlah kan. Pergi UKM ke, terjun kolam tu, ataupun pergi ke Bagi Wonderland ke, okey lah tu. Risau nak mandi laut sekarang ni, risau lah, risau. Apa-apa kan, risau. Dan itulah dia makhluk dinosaur. Lepas tu lama kemudian datanglah manusia yang mendiami bumi dengan turunnya Nabi Adam AS sampai hari ini. Ini cerita tentang di awal-awal wujudan manusia. Allah Ta'ala pula bila cipta manusia, dia tak tinggal gitu aja ya. Kehendak Tuhan nak cipta manusia, dibiarkan manusia tu gitu tak. Sebab dia tahu manusia akan mencari kebenaran, manusia akan cari Tuhan. Maka di kalangan manusia-manusia ini ada yang soleh, diangkat Tuhan, ditabarkan menjadi nabi-nabi, rasul-rasul kan ya. Maka mereka ini menjadi nabi-nabi dan rasul-rasul yang mulia, membimbing manusia kepada Tuhan yang sebenar. Sembahlah Allah dan janganlah engkau menyembah batu berhala dan sebagainya kan. Namun itulah manusia, ada yang menentang, ada yang beriman. Ini memang percaturan, ini memang dalam buah catur Tuhan. Dalam percaturan ini Allah Ta'ala tahu ini beriman, ini kafir. Kalau semua beriman, buat apa cipta neraka itu kan? Tak ada manfaat kan? Kalau semuanya kafir, tak ada yang beriman, kita juga nak buat apa? Jadi inilah percaturan kan, yang Tuhan berkehendak. Dia tu berkehendak untuk menciptakan manusia, dan dalam siri permainan ini siapa yang beriman dia menang kan, dia menang. Next step apa dia? Lepas ni apa dia? Lepas ni langkah apa dia? Lepas ni apa dia? Kan? So kita hari ini berada dalam alam dunia yang menjadi penentu kepada kita alam yang seterusnya. Okey, hang tu. Okey, yalah. Malam ni okey. Okey. Beres. Okey. Baik. Selamat. Kalau saya yalah ni. Ya, yalah. Bismillah. Ya. Jadi itulah. Kita hidup
sekali kita tahu dah. Inilah sekali hidup. Lepas ini tidak ada lagi peluang untuk kita. Dan second time, second chance tidak ada lagi untuk kita. Di dalam kehidupan yang penentu inilah yang menentukan langkah kita di alam seterusnya. Alam yang terlalu banyak kan? Ada ulama mengatakan 5 alam, ada yang mengatakan 10 alam. Kita dah melalui semuanya alam roh bersama-sama. Ya, cuma kita masuk ke alam rahim ibu yang berbeza-beza masanya. Tuan-tuan saya berbeza-beza masa. Ya. Yang ketiga lahir ke alam dunia ini. Ya, inilah penentu kepada segala amal kita. Penentu untuk engkau lepas ni alam barzakh selamat ke tidak, di padang mahsyar selamat ke tidak, penentu untuk titian sirat selamat ke tidak, masuk syurga atau tidak. Semuanya ni dia alam dunia. Tidak ada peluang kedua diberikan. Allah rakamkan dalam Al-Quran tentang penyesalan manusia. Ya laitani kuntu turaba, kata Allah. Ya, apabila manusia itu kufur pada Allah, apabila ditunjukkan neraka yang bakal diduduk, ya laitani kuntu turaba, wahai Tuhan, alangkah baiknya kalau kami ini dari tanah aja, tak jadi manusia tak apalah, dari pasir pun tak apalah ya. Yang penting yang tak masuk api neraka dia. Mujurlah kita tuan-tuan. Mujur. Alhamdulillah mujur. Kita ini lahir-lahir dah Islam, lahir dalam keluarga Islam, adapun mendapat hidayah Islam. Hampirlah kita itu terjerumus masuk api neraka, Allah selamatkan kita dengan mendapat hidayah Islam. Tak kata kita lah tuan-tuan, kan ustaz-ustaz kita apa semua ni nak bagi tazkirah, bagi dakwah apa semua. Ya, Nabi kita sendiri pun berdakwah. Ya, Nabi kita berdakwah. Dan dalam banyak-banyak dakwah Nabi, tak semuanya berjaya, kan? Rasulullah sendiri dalam banyak-banyak dakwah Nabi, tak semua masuk Islam. Itu cara Nabi hidup. Kau hidup di era Rasulullah ada ramai kafir, Abu Jahal kafir, kan? Abu Lahab kafir, banyak yang kafir. Tapi alhamdulillah, kan, ada yang berjaya. Sama lah kita tuan-tuan, hidup dalam dunia ni, ada yang Islam, ada yang tidak Islam. Bersyukurlah atas hidayah yang Tuhan telah berikan kepada kita. Ataupun sebelumnya kita ini mungkin tidak Islam, atau temukan kita dengan sinar Islam, alhamdulillah. Ya, bermakna kita ini selamat daripada api neraka dia. Ya, tapi belum lagi, belum. Penutup kepada ataupun penentu kepada syurga neraka ini apabila kita memejamkan mata. Mati itu penentu kepada Islam ataupun tidak kita ini. Tak naklah kita ni dah beramal 70 tahun, 80 tahun, tiba-tiba mati kita tidak Islam, na'udzubillah. Ya. Penat dah beramal, tiba-tiba matinya kita ini tidak masuk syurga Allah. Penat kan? Beramal penat tak? Penat. Siapa kata beramal tak penat? Semayang, mujur wajib. Kalau tak wajib, tak semayang lah. Ya, semayang tu wajib sebab tu kena buat. Kau nak ke tak nak ke, Allah suruh sebab tu buat. Teringat saya Jibril AS, Jibril AS, malaikat Jibril, Allah Ta'ala ciptakan dia antara malaikat yang paling awal lah dalam banyak-banyak makhluk dalam dunia ni. Jibril, Mikael, Israfil, ini 4 yang paling awal sekali, yang antara makhluk yang Tuhan cipta. Dengan kesempurnaan susu tubuh Jibril AS, ya, dengan ada kepak dan sebagainya, dia rasa begitu syukur sekali pada Allah. Akhirnya Jibril sujud kepada Allah 10,000 tahun. Dia sujud pada Allah tanda syukur dirinya dicipta. 10,000 tahun dia sujud, ya, 10,000 tahun. Lepas 10,000 tahun
Allah kata bangkitlah engkau, ya. Sesungguhnya sujudmu aku suka, kata Allah. Engkau sujud pada aku, kata Allah. Engkau bersujud tu aku suka. Ya, tanda terima kasih diciptakan begitu sempurna sekali. Tetapi tahu-tahu engkau bahawa akan datang makhluk di akhir zaman nanti, kata Allah, yang sujud mereka sekejap. Sujud mereka sekejap, sembahyang mereka sekejap, menyembah aku sekejap. Tapi walaupun sekejap, mereka punya sujud lebih aku suka berbanding 10,000 tahun yang engkau sujud. Sebab apa? Sebab engkau sujud, aku tak suruh. Engkau yang rela sujud. Sedangkan mereka, ni kita ni kan, kita sujud pada Allah, Allah suruh kita buat, Allah suka. Itu je bezanya. Jadi walaupun sekejap sembahyang kita, sekejap kan, sembahyang ni kalau boleh laju je kan. Itu yang Ramadan tahun ni ada tempat di Indonesia kan. Amin. Sembahyang melaju di Allah, 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 Allah. Ini sembahyang. Kita sembahyang berapa lama kan? Adalah 3 minit kan. Paling lama kadang-kadang baca panjang sikit adalah 5 minit sembahyang. Satu hari 5 waktu, 5 kali 5 25 minit ada sembahyang. Satu hari 24 jam. Untuk Allah 25 minit. Sikit ni. Sedangkan Jibril 10,000 tahun. Kita sehari 25 minit untuk Allah. Itu pun kalau boleh nak laju kan? Manusia tak sanggup sembahyang 5 minit. Tapi kalau round IOI Mall Putrajaya kan, daripada East Wing sampai ke West Wing kan, 5 jam tak apa. Tengok Khalid kan, tengok barang ya, sambil jalan, sambil makan, sambil beli-beli. Kita tak sanggup sembahyang 5 minit. Tapi pergi pasar malam 3 jam round tak apa. Akhirnya abang balik beli 3 jam round, abang balik ya kan. Nak cerita je kita ni tu dah ya. Suka dengan dunia. Itulah manusia lah, manusiawi tu. Tapi Allah nak untuk aku, kata Allah, 5 minit sembahyang. 5 minit paling kualiti lah sembahyang. Janganlah kalah kabut. Nak meeting, time itulah nak meeting ni pun. Sembahyang dulu, meeting kemudian. Tu. Ya, nak keluar, sembahyang dulu, kemudian keluarlah dan pergilah mana-mana pun, tak ada salah. Tapi untuk Allah jangan lupa. Sebab ini Allah wajibkan, Allah suruh kita sembahyang, Allah suka. Engkau tak ikut, nanti dibakar Allah dalam api neraka. Sebab ini perintah Allah. Dan firman Allah, aqimus salat wa atuz zakat wa shauma fi Ramadan. Dan dirikanlah sembahyang, berpuasa di bulan Ramadan, dan mengeluarkan zakat kan. Itu perintah Allah. Kena ikut. Kalau tidak, kita akan dibakar. Nabi, ini dia, 13 tahun Nabi di Mekah, membetulkan dahulu pemikiran, membetulkan dulu akhlak, membetulkan dulu sembahan kepada Allah. Ya, di era Nabi di Mekah ini, dakwah Nabi 13 tahun, Nabi tak disuruh sembahyang lagi, belum. Nabi disuruh untuk betulkan dulu akidah. Akidah kena betul dulu. Ya, sampailah Nabi Isra' Mi'raj, baru datang perintah solat. Sebelum itu tak solat. Ya, sebelum itu betulkan dulu. Sembah dulu Tuhan. Ni kau banyak sembah berhala ni, buat apa ni? Sembah batu yang tak memberi manfaat mudarat. Dan batu tak ada apa-apa disembah. Ya, macam era Nabi Musa, sama juga lah. Nabi Ibrahim AS, ya, Nabi Ibrahim AS sama lah. Yang buat batu berhala bapak dia kan, Azar.
Ibrahim bin Azar. Azar ni right hand man kepada Namrud. Dia lah sebagai yang membuat berhala. Maka dia tanya pada bapak dia, orang kita sembah apa? Sembah berhala. Siapa buat berhala? Aku. Baik orang sembah bapak aja, dia sembah berhala. Ibrahim kata kan, kenapa pula kena sembah batu ni? Yang buat batu ni pun ayah yang buat. Baik orang sembah ayah, lagi bagus kan, daripada sembah batu. Tapi itulah manusia kan, dalam kesesatan, akhirnya ayahnya pun tak terima juga kepada sinar Islam. Itu ayah Nabi pun sama juga tak terima, tak dapat hidayah. Sebab itulah hidayah ini unik sifatnya. Allah Ta'ala lah tuan-tuan yang punya kehendak. Kepada siapa hidayah yang dia nak bagi, bersyukurlah dapat hidayah ini. Ada yang hatinya keras, ya, tak dapat hidayah walaupun dah diterangkan macam-macam fakta. Hari ni antara orang hebat lah kan, antara orang hebat macam Zakir Naik kan, hebat ya. Peace TV boleh ceramah depan ribuan orang. Kita punya profesor pun tak berani nak di depan tu kan, nak jawab soal Islam tak Islam. Kau hafal Bible? Tak hafal lah Bible kan. Quran tak hafal, Bible tak hafal, Vedas tak hafal, Tripitaka tak hafal kan. Banyak benda nak kena hafal. Bukan boleh kita cerita pada orang Hindu dengan Quran, mana berjaya. Nak lawan Hindu dengan kitab Hindu macam tu kan. Masa saya belajar dulu kat Jordan, belajar tentang kitab Hindu kan. Kita belajar Veda, ada 4 Veda kan. Rig Veda, Atharva Veda, Yajur Veda dengan Sama Veda. Ada 4 Veda kan. Dia punya bahasa pun pusing-pusing, macam keling cakap, pusing-pusing. Dia cakap berpusing, macam itulah tulisan Veda, berpusing baca dia. Naik pusing kita pun kan, tengok kitab Hindu tu. Allah kan. Belum lagi buka kitab Buddha kan, Tripitaka. Oh ya Allah kan. Ada dalam bahasa Arab kan. Bahasa Melayu begini, bahasa Arab. Lagi berpusing-pusing cakap ya. Akhirnya orang bandingkan kalam Tuhan yang sebenar, Al-Quran jugalah. Ya. Al-Quran jugalah apabila manusia baca, jelas, tak ada berpusing-pusing, tak ada berbelit-belit fakta, orang boleh dapat kepahaman dan jelas dengan Al-Quran. Maka ramailah yang masuk Islam dengan asbab Al-Quran. Antaranya siapa? Profesor Dr. Maurice Bucaille kan. Ini salah satu profesor daripada Perancis kan. Ekspertis dia ialah mengkaji air laut. Itu ekspertis dia. Dia mengkajilah kan, banyak air laut merah lain, Selat Melaka lain, Laut Mati lain kan, lain-lain laut, lain-lain garam yang ada. Maka dalam banyak-banyak pengetahuan dia, dia kata dalam Bible mengatakan bahawa Fir'aun mati sakit, sedangkan Islam kata Fir'aun tenggelam dalam Laut Merah. Betul tak? Dan gitu, mengejar Nabi Musa kan, dia kejar Nabi Musa, dan Allah tenggelamkan Fir'aun bersama dengan tentera dia dalam Laut Merah. Maka dia pergilah ke Mesir, tengok mumia Fir'aun. Dia belah tengok dalam paru-paru Fir'aun ada butiran garam. Ya. Dan dia kaji garam tersebut dengan Laut Merah sama. Macam mana Muhammad boleh tahu kisah ini, sedangkan Rasulullah jauh di sini, Fir'aun jauh di Mesir, mereka tak pernah berjumpa pun. Tapi Al-Quran mengatakan bahawa Fir'aun mati tenggelam, bukan mati sakit seperti mana yang Bible dakwa. Bila tengok ada butiran garam dalam paru-paru sama dengan Laut Merah, ini Al-Quran ni benar kan. Inilah the word of God yang sahih. Sebab Nabi kan butuh huruf kan, Nabi ummi kan, Nabi kita ummi, tak kerti baca, tak kerti tulis. Kalau kerti baca, orang kata ini kitab ni Muhammad tulis, betul tak kan. So Nabi tu memang special, Allah Ta'ala jadikan dia ummi supaya mengangkat kalam Tuhan. Dan akhirnya dia masuk Islam. Profesor Dr. Maurice Bucaille terima Islam, yang akhirnya membuat satu kitab Bible, Al-Quran and Science. Ada kitab dia, boleh buka dalam Google kan, dalam PDF dia, kalam yang ditulis. Dia terima Islam, dia masuk Islam dengan asbab mengkaji Al-Quran. Sebab tu kita dengan Al-Quran jangan tak baca Al-Quran ya, baca. Bukan setakat kita wakaf Al-Quran aja. Wakaf tu wakaf lah,
bacalah Quran kan. Ya, ajak anak-anak, isteri, pastikan boleh baca Quran. Ya, sebelum anak-anak kita kan boleh baca buku-buku KBSR ni apa semua ni kan, buku-buku matematik ke sains ke apa, Al-Quran dulu kena boleh baca. Tapi kita hari ni mak ayah tak peduli pun. Anak-anak kita fardu ain lembak, tak apalah kan, sirah je pun. Tak apalah, dapat E pun tak apa, bukannya jadi ustaz. Kan? Tapi kalau English dapat E, oi marah. Matematik B, balon anak, bukan main lagi kan. Tapi Quran gagal, tak apalah, Quran je, tak ada apa lah. Jangkanya sebagai ibu ayah, tuan-tuan, minta maaf saya cakap kan, ni bukan nak mengajar tak kan. Ya, tuan-tuan lebih awal dulu kan, hidup sebelum saya. Ini cerita-cerita je ni kan, sembang-sembang je kan. Ya, tidak ada nak sifat nak mengajar, tak adalah. Tuan-tuan lebih awal makan garam, makan ajinomoto, makan sampai daripada saya. Kan, saya ni kemudian aja ni baru makan kan. Ya, tapi kena ambil cakna. Anak-anak kita kena diajar Al-Quran. Ya, Al-Quran dulu, barulah dunia masuk selepasnya. Oleh kerana hari ni budak-budak kita tak diajar Al-Quran dahulu. Mereka tak dapat membezakan yang mana perintah Tuhan, yang mana larangan Tuhan. Maksiat berleluasa. Kenapa berlaku itu? Sebab tak faham Quran, tak faham perintah Allah. Ya, budak-budak kan, sekolah-sekolah menengah apa semua ditangkap. Ya, ada yang berkhalwat, ada yang minum arak, ya, ada yang ragging, bully sampai mati anak orang. Ya, ada yang akhirnya menjadi gangster. Ya, apa sebab itu? Sebab sayang ke anak tetapi tidak berlandaskan Al-Quran. Maka jadilah anaknya itu, anakku salli dengarlah. Keluar lagu Beramgi kan, lagu yang ayanda karangi, lagu Sazali keluar. Ayah duk percaya sangat ke anak tu, jadi penyamun tuan-tuan, jadi penyamun anak. Ya, dah tua barulah menyesal. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi tuan-tuan, kita nakkan generasi anak-anak kita ni faham Quran. Ya, yang laki faham Quran, yang perempuan faham Quran. Yang laki cari calon-calon esok yang solehah, yang faham Al-Quran untuk membesarkan anak-anak kita. Yang isteri, yang anak-anak yang perempuan cari juga pasangan-pasangan laki yang soleh, ya, yang boleh membimbing anak-anak ataupun keluarga ke syurganya. Ya, bukan kena tangan mana kan. Ya, handsome ada, cantik ada, itu semua akan pudar kan. Yang kekal adalah agama kan, akhlaknya. Itu yang nak dicari. Gitulah. Ni pesan ni tuan-tuan kan. Pesan-pesan ni. Ya, okey baik. Dan akhirnya Islam berkembang di Makkah Al-Mukarramah. Namun begitu, Allah Ta'ala menguji Nabi dengan kematian dua orang yang Nabi sayangi, iaitulah Abu Talib dan juga Khadijah. Khadijah meninggal dunia, Abu Talib meninggal dunia. Maka dengan kesedihan itu Allah Ta'ala ceriakan Nabi. Allah jemput Nabi ke mana? Dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Jumpa Tuhan dan dapat perintah solat. Ya, dapat perintah solat. Akhirnya Nabi berdakwah secara begitu kuat sekali. Akhirnya Abu Jahal meeting dengan geng-geng dia, konco-konco dia. Apa kita nak buat dengan Muhammad ni? Kita pulau dia tak jalan, kita kata dia ni tukang sihir tak jalan, tak jalan. Ya, akhirnya datang idea, kita bunuh dia. Kan? Kita bunuh Muhammad. Maka itulah Nabi disuruh berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Bila mana Nabi disuruh berhijrah, umat Islam semua sekali pun sama juga menyelamatkan diri dan akidah, pergilah berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Nabi pun berhijrah ke Madinah bersama dengan Abu Bakar Siddiq. Pada awalnya menginap dahulu dekat Jabal Thur.
Ya, kemudian selama 3 hari Nabi Jabasur, Nabi bergerak menuju ke Madinah. Abu Jahal menawarkan 100 ekor unta bagi siapa yang berjaya menangkap Muhammad dead or alive, hidup mati. Dapat tangkap Muhammad, aku bagi hadiah 100 ekor unta. Unta memang tuan zaman tu kan, yang ada unta kuda ni bangsawan aja kan, bangsawan aja. Tapi semua cari Muhammad. Ya, ada yang ke gunung-gunung, ada yang lembah-lembah nak cari di manakah lokasi Rasulullah ini berada. Persoalannya, ada tak mereka berjaya menangkap Muhammad? Kan? Rupanya ada yang berjaya. Kan? Harap Yamin okey tuan-tuan, tengok tempat Jabasur belah kanan tuan-tuan. Tengok belah kanan tuan-tuan. Yang ni kita lalu je ya. Ambil gambar. Inilah lokasi Jabasur. Tempat Nabi tadi bersembunyi sebentar dalam peristiwa hijrah Nabi. Di puncaknya ada satu gua namanya Ghar Sur. Ya, tu nampak di atas tu ada tutup tom kan. Nampak ada orang panjat. Ya, ada orang panjat kan. Ada orang panjat. Dan insya-Allah tuan nampak tak ada laluan zigzag tu. Sedang dibina oleh Saudi. Lepas ni insya-Allah boleh mendaki pula Jabasur kan. Telefrik kan? Ya? Naik telefrik. So far tak ada lagi lah. Kabel car ya, kena panjat juga tuan-tuan. Ya, dia sedikit tinggi. 660 meter daripada paras laut, sedangkan Jabal Nur 635 meter saja. Ya, jadi insya-Allah ni belum buka lagi tuan-tuan. Dia buka mungkin musim baru. Anda tuan-tuan kena datang lagi lah dengan USN insya-Allah. Ya. Tu nampak Jabal Sur Outlet nampak bawah ni. Lepas ni nak buka tuan-tuan. Lepas ni dia nak buka lah insya-Allah. Dia nak buka dah masa Jabal Nur semalam. Yang ini dia nak buka insya-Allah, ada outlet, ada tempat solat, ada museum. Ya, yang bakal dibuka. Dan jemaah lepas ni boleh pula mendaki Jabal Sur insya-Allah. Ya. Apabila USN akan datang, kita nak cuba Jabal Sur pula kan. Jabal Nur dah selalu. Jabal Sur pula insya-Allah akan panjat. Itulah dia tempat Nabi bersembunyi sebentar 3 hari ketika mana Nabi dalam fatrah dalam fatrah menuju ke Madinah Al-Munawwarah. Bila Nabi bersama Abu Bakar kat situ, Abu Bakar tengok banyak lubang-lubang ya, dia letakkan tangan juga kakinya. Bertakut kalau ada ular ke kalajengking ke nak sengat Nabi. Maka Nabi pun Nabi baring kata riba Abu Bakar. Penat sangat Nabi tidur. Abu Bakar tengok ada lubang, tutup tangan dengan kakinya lubang tersebut. Rupa-rupanya memang ada ular betul kan, memang ada ular betul tuan-tuan. Ya. Kena patuk kan. Tapi Abu Bakar senyap aja, keras. Sebab apa? Tak nak bangunkan Nabi yang sedang baring di riba dia. Tuan-tuan, ular kan, kalau kita melompat tu Nabi tak Nabi. Kan? Kena batuk ular, bukan kena sengat kan. Semua api, ni ular ni kan. Melompat. Tapi Abu Bakar sayang ke Nabi, elok kakak. Sampailah sakit yang tak tertahan, menitis air mata Abu Bakar jatuh atas pipi Nabi. Nabi pun terkejut lah tengok ada Abu Bakar tengok macam menangis. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana, kata Nabi. Jangan takut, jangan sedih Abu Bakar, Allah bersama kita. Ya Rasulullah, bukan sedih Rasulullah. Tapi tu nangis tu, ni dia. Dah bekak lah, kembar tangan sepatu ular. Yang kau tak beritahu aku kenapa, kata Nabi. Nabi pun udah bismillah, Nabi sapu, elok, sembuh on the spot. Wah, mujizat Nabi lah, mujizat Nabi, sembuh. Kenapa kau tutup lubang tu, kata Nabi? Ada ular Rasulullah. Sesungguhnya kata Rasulullah, ular-ular itu ingin melihat wajahku. Yang kau pula pergi tutup kan. Ni tangan siapa lah pula ni ya. Tepi sikit kan? Macam tu lah tu gamak je kan. Tangan tiba-tiba tangan. Dulu tak tangan pula, tangan siapa dia. Tepi sikit kan. Kena patuk lah. Itu yang kena patuk tu. Kata Nabi, sesungguhnya ulat-ulat itu tidak akan mengapa-apakan aku, kata Nabi. Mereka telah mendapat tahu bahawa aku akan hadir ke sini, kata Nabi. Ular pun nak tengok mana satu yang Rasulullah ni. Ular pun sayang ke Nabi. Oh ya Allah kan. Itulah tuan-tuan. Makhluk-makhluk Allah sayang ke Rasulullah.
Sebab itulah Nabi ni apa? Rahmatun lil alamin, kan? Rahmatul lil alamin, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberi rahmat ke sekalian alam, kan? Itu kelebihan Rasulullah, kan? Muhammad rahmatul lil alamin, kan? Lagu Mahizih, kan? Rahmatul lil alamin. Tu Nabi merupakan rahmat ke sekalian alam, ya. Maka akhirnya lepas 3 hari dia turun menuju ke Madinah. On the way menuju Madinah, dapat tangkap Rasulullah. Siapakah manusia yang berjaya menangkap Nabi? Siapa? Siapa jawab? Ada hadiah, kan? Iaitu 1 tiket pergi tak balik-balik bagi dia. Pergi balik begitu. Tak balik, kan? Mana? Ya, USN. Jauh no hidup, kan? Siapakah yang berjaya tangkap Rasulullah? Ya, Quraisy, ya. Namanya Surakah bin Naufal, ya. Surakah bin Naufal, dialah yang berjaya menangkap Nabi. Dia berjaya jejak Nabi dan tangkap Rasulullah. Oh, ni dia hebat, tak nak orang Arab, dia hebat. Tapak kaki tu dia tahu ni tapak kaki Rasulullah ni. Oh, hebat, kan? Dia boleh tahu tapak kaki ni siapa, tapak kaki ni siapa. Itu memang kelebihan Arab, ilmu dia. Bila dapat tangkap Rasulullah, kan, seronok dia. Dia pun nampak Nabi dari jauh. Dia pun pacu kuda ke laju, jatuh. Dia pun naik balik kuda. Dia pacu kuda, jatuh lagi, naik balik. Dia betul-betul nak tangkap Rasulullah. Sebab itulah kalau kita orang Melayu ada istilah nafsu serakah, kan? Nafsu serakah itu merujuk kepada Surakah bin Naufal tadi, kan? Beria-ia nak dapat sesuatu, itulah nafsu serakah, kan? Merujuk kepada Surakah bin Naufal, ya. Akhirnya ditangkap Rasulullah. Nabi pun beritahu dia, tanya, Surakah, engkau berjaya tangkap aku ni, apa kau dapat? Abu Jahal kata dia, janjikan pada aku, kalau aku berjaya tangkap engkau, dapat 100 ekor unta. Nabi pun kata apa? 100 je. Jatuhlah, kan? Reaksi Nabi, kan? 100 je. Taklah banyak, kata Nabi, kan? Kan banyak sangat. 100 tak banyak. Surakah heran, tuan-tuan. 100 unta tu banyak, kan? Di era itu banyak. Surakah macam pelik lah. Rasulullah tak ada apa-apa, kan? Muhammad ni macam tak ada apa-apa, bunyi 100 ni, kan? Macam inilah Surakah. Apa kata engkau lepaskan aku dengan Bakar pergi ke Madinah? Kalau aku lepaskan engkau ke Madinah, apa aku dapat? Kata Surakah. Kalau engkau lepaskan aku dengan Bakar ke Madinah, aku akan bagi engkau pakai mahkota kerajaan Parsi. Wah, kan? Kalau engkau lepaskan aku dengan Bakar ke Madinah, aku janji akan bagi engkau pakai mahkota kerajaan Parsi. Berkerut dia, kan? Surakah tengok. Biar benar, tengok merah punya, kan? Biar betul Muhammad, kan? Ibarat cakap Rom dengan Parsi masa tu ibarat macam Amerika dengan Rusia hari ni, kan? Kalau aku lepaskan Muhammad ke Madinah, seolah-olah kalau kau lepaskan aku ke Madinah, aku bagi kau jawatan Putin jadi presiden Rusia. Ibarat macam tu lah. Yang waktu itu Islam tak siapa-siapa, kan? Tak pandai. Biar betul Muhammad, kau nak bagi aku mahkota kerajaan Parsi, kan? Kau berbagilah janji yang betul lah sikit, kan? Ini nampak benar macam bohong. Apa kata Nabi? Surakah, kita ni membesar sama, kan? Surakah tu bagi Nabi, ya, Pak Boleh. Kita ni kan membesar sama. Selama kita membesar sama, pernah tak aku cakap bohong? Kan kata Nabi, kan? Selama kau kenal aku ni, pernah tak aku cakap bohong? Tak pernah. Sebab itulah engkau diberi julukan Al-Amin, kan? Rasulullah ni dapat title Al-Amin.
manusia yang tak pernah cakap bohong. Mana ada hari ni tuan, manusia tak bohong. Ya, hari ni buka mata nak bohong aja. Kan? Itu kelebihan orang hari ni pula. Ya, dulu lain, hari ni lain. Kalau kita menang, sekali maklumat, kita sambung sendiri. Maknanya ada je yang lentur, kan? Janji-janji ditaburkan, yang akhirnya hakuk sudah tak gitulah, kan? Tapi Nabi satu-satunya manusia tak bohong dalam hidup. Mana nak cari tuan? Manusia yang jujur macam ni kan tak ada. Sampai musuh pun recognize, kan? Musuh pun akui. Memang kalau cakap benar, tidak ada yang boleh challenge Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dilepaskan Muhammad pergi Madinah. Tak ambil 100 unta, tak ambil. Dilepaskan Muhammad ke Madinah. Persoalannya, dapat atau tidak kan? Mahkota kerajaan Basi tu dapat ke? Betul? Ya, dapat kan? Dapat makan. Ya, ketika mana di era Umar Al-Khattab menjadi khalifah Islam, ya, 2/3 dunia jatuh ke Islam. Ya, betul tak? Era Umar, Islam berkembang sampai ke selatan Rusia hari ini. Termasuklah negara-negara disebut sebagai Dagestan. Ya, Dagestan ini berada di bahagian Ukraine, sebelah bawah Rusia, yang dahulunya salah satu daripada negara Soviet Union (SU), yang akhirnya merdeka dan hari ini di bawah kekuasaan Islam. Maka lahirlah warrior UFC. Cuba Khabib Nurmagomedov kan, 49-0. Dia orang Dagestan. Ya, bahkan didapati di sana, di Dagestan tu, kubur-kubur orang Quraisy ada di sana. Mana orang Islam, orang masuk Islam berdakwah tuan-tuan sampai ke bahagian timur. Dan namun sayang, Umar mati dibunuh dan Umar dikam. Andai katalah Umar ni panjang lagi umurnya, tak mustahil sampai ke Amerika Islam ada, sampai ke London Islam ada. Tapi sayang, dia mati dibunuh. Islam sempat berkembang di bahagian Morocco sahaja, dan adalah serpihan sedikit daripada Andalusia, iaitu di bahagian Granada, Cordoba di Spanyol pada hari ini. Hari ini out dah, dulu kan. Dan Islam berkembang sampailah ke selatan Turki, membawa kepada timur, iaitulah ke China dan juga kepada bahagian Dagestan di bahagian utara. Itulah 2/3 dunia jatuh dengan Islam, kan? Masyhur tuan-tuan dengan satu lagu nasyid dulu, kan? Adakah kau lupa kita pernah berkuasa? Adakah kau lupa kita pernah berjaya?